Nah Ibrahim adalah anak kepada Long Jaafar, tokoh yang membuka kawasan Pelumbungan Timah Larut selepas kematian ayahnya. Nah Ibrahim mewarisi kekayaan dan kuasa yang menjadikannya pembesar paling berpengaruh di Perak ketika itu. Dengan ribuan pelumbung kina dan perdagangan timah yang pesat, Larut menjadi kawasan paling kaya di tanah Melayu. Rumah besar Nah Ibrahim dimatang menjadi pusat pentadbiran dan perdagangan utama. Persaingan antara kongsi kina Aisan dan Gi Hing berubah menjadi peperangan besar. Pergaduhan ini menggugat keamanan lalu membuka pintu kepada campur tangan British. Apabila perebutan takhta Perak berlaku, British masuk campur dan lahirlah Perjanjian Pangkor 1874. Sistem residen British bermula dan kuasa pembesar seperti Nah Ibrahim mula terhakis. Walaupun tidak membunuh Birch, Nah Ibrahim dituduh terlibat dalam perancangan. Beliau ditangkap dan akhirnya dibuang negeri ke Seychelles bersama tokoh-tokoh lain. Nah Ibrahim menghabiskan sisa hidupnya di Singapura sebelum meninggal pada 1895. Lebih 100 tahun kemudian, jasadnya akhirnya dibawa pulang ke Perak dan dikebumikan dengan penuh penghormatan. Siapa lagi yang anda mahu? Sila komen. Jangan lupa subscribe, like and share.